Sebab itu sifat narsis itu paling kita takut. Bahasa agama panggil ujub. Sehingga Nabi sebut salasun muhlikatun. Ada 3 perkara akan menjahannamkan kau wahai manusia. Pertama, syuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk dihuraikan sedikit lagi tajuk pada kesempatan malam ini. Hadirin hadirat sekalian, hijrah yang terbaik adalah seorang itu menuju kepada Allah, tinggalkan perkara-perkara yang tak elok. Cuma ayat nak menuju kepada Allah, you nak tuju guna apa? You nak pergi tu pakai apa? Kenderaan apa nak guna, jalan mana nak guna. Maka di sinilah letaknya satu kaedah dipanggil sebagai tarikat, tasawuf dan berbagai lagi. Cuma sebab kurang kefahaman di kalangan masyarakat, lalu menganggap benda ni sebagai benda yang tidak betul. Tak, benda ini betul sebab dia adalah ilmu hati. Ilmu hati. Sebab itu dalam ajaran tasawuf, orang yang nak capai makam makrifat, dia mesti melalui tangga ataupun stesen. Dalam istilah tasawuf dia panggil maqamat. Dia ada stesen dia. Dan banyak stesen yang kita kena lalui untuk sampai kepada makrifatullah. Antaranya adalah taubat, wara', zuhud, faqih, sabar, syukur, tawakal, redha. Setiap ini mesti dia lalui. Kalau kita tak lalui benda-benda ini, maka kita takkan sampai kepada destinasi itu tadi. Pada kesempatan malam ini, salah satu maqamat yang saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita lalui adalah salah satu daripada sifat buruk yang Tuhan nak kita buang, iaitu sifat ujub. Ujub. Ujub ini tuan-tuan, sifat yang boleh mencacatkan amal ibadat kita kepada Allah. Ujub ni khawatir. Ujub ni kita khawatir ada pada kita. Orang ujub ini, dia merasa kagum dengan kehebatan dia sendiri. Itu masalah. Oh, paling berbahaya sekali. Dia masuk masjid ni, dia tengok, tengok aku ceramah 2 juta dapat. Ujub. Ujub tu. Walaupun mau buat kerja baik, tetapi bila terdetik, hebat aku, boleh dapat masjid. Itu ujub lah. Dia mengkagumi diri dia sendiri. Dia heran pada diri dia sendiri. Baik itu kita yang nak menuju redha Allah ni, ujub ni paling kita takut. Kita rasa, orang putih panggil narsis. Orang narsis ni dia memuji diri dia sendiri. Narsis ni asal ni daripada cerita Yunani kuno. Asal berkenaan dengan Narcissus. Narcissus ni dia cerita legenda. Dia jatuh cinta dengan kehanseman diri dia sendiri. Dia pergi kat kolam istana, dia tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Rupanya bayang-bayang tu bayang-bayang dia. Dia jatuh cinta, terus tak selera makan, tak selera minum, dia angau. Siang malam duduk kat kolam, akhirnya dia mati. Dan dia mati berubah jadi bunga narsis. Itu cerita legenda orang putih. Sebab itu sifat narsis itu paling kita takut. Bahasa agama panggil ujub. Sehingga Nabi sebut salasun muhlikatun. Ada 3 perkara akan menjahannamkan kau wahai manusia. Pertama, syuhul muta', kedekut luar biasa. Yang kedua, wahawa muttabi', terlampau ikut bisikan nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsih. Yang ketiga, engkau kagum pada diri engkau sendiri. Ini riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ketiga-tiga jurang ini, kata Nabi, you mesti lawan. Sesama kita janganlah bongkak, usah dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak, supaya pergaulan kita tidak rosak. Memang kita banyak cipta kejayaan atau membantu membina kejayaan, tapi jangan ujub. Rasa ujub inilah seburuk-buruk sifat dan sangat tercela di sisi Allah, iaitu apabila kita merasakan dalam hati kita adalah orang yang terbaik,
yang telah berjaya membawa pelbagai kehebatan. Jangan. Dia sampai satu peringkat, orang ujub ni kata ulama, dia bukan merasa kerana saya lah dapat benda, tak. Dia sampai peringkat surga ni saya je boleh masuk, orang lain tak boleh masuk. Sampai dia jadi begitu. Allah larang kita ada perangai begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu anggap dirimu suci, Allah lebih kenal siapa orang bertakwa. Surah An-Najmi ayat 32. Dia rasa dia lebih supreme daripada orang. Yang ini yang berlaku kepada iblis. Tuan-tuan, iblis dulu dia begitu mulia, rajin bertasbih, beribadah kepada Allah dalam surga. Dia jadi ketua kepada malaikat, tapi akhirnya dia diusir oleh Allah daripada surga dan dikutuk selama-lamanya. Apa sebab dia dikutuk? Kerana dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi istakbarta am kunta minal alin. Hai iblis, apa yang menghalang engkau tunduk hormat kepada ciptaanku yang ku cipta dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong diri atau engkau merasa engkau sudah berada pada kedudukan yang tinggi? Allah tanya kepada iblis. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab saya diciptakan daripada api, ini Muhammad cipta daripada tanah. Dia sombong, dia kagum, dia hebat. Apa respon Allah? Qala fa akhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Keluarlah kamu daripada syurga, kamu adalah makhluk terkutuk. Sesungguhnya kutukanku ini tetap atas namamu sampai hari kiamat. Surah Sad ayat 75-78. Iblis ni satu je masalah dia. Dia merasa dia lebih best daripada Adam. Itu je problem dia. Ini yang dia panggil ujub. Dia merasa dia lebih daripada yang satu lagi. Dia banyak mencipta kejayaan. Sebab itu kalau kita malam ini ada sifat ujub dalam hati, buang cepat-cepat. Bagaimana caranya? Gantungkanlah hidup kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyakkan beristighfar, sentiasalah menyebut. Dalam satu hadis Nabi sebut, wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyakkanlah menyebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyaklah sebut. Bila tuan-tuan rasa macam ada nak exchange je sikit, la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan masuk masjid, masjid ni aku buat ni, la haula wala quwwata illa billah. Lampu ni aku pasang, la haula wala quwwata illa billah. Kapet ni aku beli, la haula wala. Kena banyak hauqalah. Ini Nabi ajar. Sebab kita manusia ada terdetik benda itu. Kita buat sumbangan kan? Tapi untuk nak hilangkan ujub, kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Sebab itu Nabi SAW dia tidak tinggal satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, a'inni, tolonglah aku ya Allah, supaya aku dapat terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu dan sentiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nabi nak didik kita, you boleh jadi orang hebat, you boleh sedekah, you boleh buat masjid, you boleh datang masjid, bukan kerana you, tetapi dia. Sebab itu Nabi sendiri, Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya ya Allah. Nabi dia boleh je pergi sendiri, tapi dia tetap adabnya meletakkan Allah. Sebab itu seorang hamba, dia tidak memiliki apa daya dan upaya kecuali Allah yang menolong. Tuan-tuan yang sedang mendengar ceramah takkan mungkin mampu duduk dalam majlis ini melainkan dengan izin Allah. Penceramah tidak akan mampu untuk datang sampai ke sini menyampaikan syarahan kalau tanpa pertolongan Allah.
Seorang pegawai kerajaan di jabatan tak mungkin dapat bekerja melainkan dengan pertolongan Allah. Ini sifat orang-orang yang nak menuju kepada Allah. Jangan tiru Qarun. Qarun, tuan-tuan, semua kejayaan kerana dia, bukan kerana Allah. Qarun ni kaya raya, dia ada harta melimpah, duit dia banyak, dan satu perangainya dia suka show off. Zaman tu tak ada TikTok, tak ada apa. Dia show off, dia pergi ke bandar lah. Dan Allah rekodkan perangai dia. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah Ta'ala ceritakan, lalu Qarun pun lengkap dengan segala perhiasannya, keluar daripada rumah bertemu dengan peminat-peminatnya. Top fan, dia ramai peminat. Dan orang-orang yang memang jadi peminat dia pun mengatakan, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Kalaulah kita ni jadi kaya macam Qarun, sedapnya. Bilalah kita nak jadi kaya macam Qarun. Innahu lazu hazzin azim. Untungnya Qarun ni pandai dia berniaga sampai jadi usahawan jutawan. Luar biasa. Ini surah Al-Qasas ayat 79. Lantas adalah orang tanya kepada Qarun, wahai Encik Qarun, bagaimanakah Encik Qarun boleh jaya dalam perniagaan? Apakah pelaburan yang Encik Qarun telah sertai sampai jadi kaya raya begini? Apakah business plan yang saudara Qarun telah buat? Boleh kongsi pada kami apakah tip-tip untuk jadi kaya dan bergaya dan jutawan dan sebagainya lagi ni? Apa jawab Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Saya kaya kerana saya ada ilmu untuk jadi kaya. Ilmin indi, kerana ilmu saya. Surah Al-Qasas ayat 78. Dia tak sudi pun menyebut kaya dia ni kerana Allah bagi. Tak ada. Dia tak sudi pun. Macamlah setengah kan orang budak-budak muda kita yang meniaga hipster baru kaya, baru kena duit ni. Bila tanya, macam mana perniagaan awak bagus, dulu awak datang kursus miskin, sekarang awak punya perniaga dah sale, dah boleh hit sekian. Oh, saya ni kerana saya pergi kursus, saya mencari mentor yang terbaik, saya ada strategi business plan yang terbaik. Mana Allah? Allah jangan lupa, mulut ni kena sebut Allah. You business plan juga, mentor juga, teknik juga, rangkaian, jaringan, jalinan ada, kita tak nafi. Tapi letaklah nombor satu Allah. Jadi disebabkan Qarun tak sudi mengatasnamakan kejayaannya kepada Allah, Allah murka, tenggelamkan dia dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka Allah benamkan Qarun dengan rumah-rumahnya ke dalam bumi, dan tidak ada yang boleh menolongnya daripada azab Allah. Surah Al-Qasas ayat 81. Qarun tenggelam. Bila Qarun tenggelam, dia punya peminat, follower, subscriber, netizen yang dulunya mengkagumi kekayaan dia, akhirnya unfollow, left group, unfriend, semua join geng surau Putrajaya saja, GSP. Dah talak lah, semua jadi sok lebay belaka. Baru tahu takut. Allah rekod, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Orang yang dahulunya memuji-muji Qarun dan bercita-cita menjadi Qarun, bila dia tengok Qarun tenggelam, mereka pun mengatakan sesungguhnya rezeki itu daripada Allah. Baru sedar. Surah Al-Qasas ayat 82. Jadinya kita tak nak jadi macam Qarun. Tuhan dah beri kejayaan, tak nak bin pada dia. Memang kita dapat kejayaan, bina rumah ke, bina kerjaya ke, bina perniagaan ke, bina masjid ke, kita jangan lupa dia di sebalik setiap kejayaan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, punca manusia boleh jadi ujub pertama sekali apabila banyak dipuji orang.
Baik itu janganlah tuan-tuan, kena kapas ni kena selalu simpan dalam poket. Orang puji kita, tutup telinga, buat-buat pekak sajalah. Jangan terlampau mendengar pujian orang. Yang kedua, ujub boleh datang kalau terlalu banyak meraih kejayaan. Sebab kejayaan itu adalah ujian daripada Allah. Yang ketiga, ujub mudah berlaku bila kita ada kekuasaan. Sama ada jadi menteri ke, jadi pegawai kerajaan ke, masa tanda tangan laku. Itu berbahaya tu, ujub. Yang keempat, ketika kita ni popular, tersohor di kalangan masyarakat. Ataupun yang kelima, kata Imam Ghazali, orang yang memiliki kesempurnaan pengajian, pelajaran. Ada doktor, ada masters. Orang yang masters, PhD, ada pula jenis-jenis PhD dia pula. Oh, ni orang kualitatif, ni orang kuantitatif. Oh, saya mix method. Dia ada pula masing-masing dia nak menunjukkan bahawa dia lebih cerdik daripada orang lain lah. Oh, saya mix method. Oh, saya GOT. Dia sentiasa akan ada nak menunjukkan bahawa mu ada memang orang cetong, aku power lagi. Dia saja gitu. Ini kita khawatir. Dan kata Imam Ghazali, ujub boleh datang bagi orang yang memiliki kesempurnaan fizikal. Handsome, badan sado. Tentang badan sado, pakai singlet je siang malam. Tunjuk ketiak. Lembu tak tunjuk ketiak kat orang. Ni bukan cerita orang sini, orang Kuantan. Kita tak ada six pack ni, pakai baju Melayu je lah, sok nak nutup perut. Dia perut lawa, selok saja. Jangan dia jadi ujub esok. Ujub. Saya bilang kadang kita orang masjid kan ramai orang pencen, orang veteran. Ada pakcik-pakcik yang kadang umur 80 lebih, semayang berdiri, tak main backbenchers duduk je, semayang berdiri. Haji, sihat? Oh, sihat. Haji ni apa rahsia ni 80 lebih semayang berdiri lagi, baca Quran tak apa pakai spek. Kongsilah sikit, kalau nak cucu jangan makan seorang ilmu. Dia kata saya ni ustaz memang keturunan begini. Atuk saya pergi, la ilaha Allah ta'ala, lalu nyebut Allah Ta'ala. Jangan gitu Pak Haji, awak esok panah putih. Tahulah keturunan, mak kilau ke semua ke tak kira lah, jenis 100 lebih tadi. Sebutlah nombor satu Allah. Allah dulu. Ji, macam mana sihat umur 80? Ni Allah izin lah ustaz. Awak kan sedap sikit bunyi tu. Bukanlah salah. Awak nak jadi orang tasawuf, kena gitu. Allah dulu. Ni Allah bagi rezeki. Ni tuan-tuan ni ramai orang duduk sini buat postgrad, belajar di UKM ke mana-mana ke. Esok kalau dah graduate, ayat tu jangan macam korun sangat. Dapat anugerah diraja ke apa, PhD, master siap dalam masa before time, bukan on time. Dapat anugerah. Datang wartawan tanya apa rahsia. Oh, kita taklah banyak banggikan masa antara ni. Jangan isen sangat. Nombor satu Allah dulu. Alhamdulillah ni rezeki Allah. Saya banyak ujian, mak sakit, isteri gini berulang-ulang. Allah izin saya. Akan manis ada gaya tasawuf tu ada sedikit kalau cakap. Ini tak ada tasawuf cakap. Oh, kita taklah mempunyai perancangan dalam kehidupan, kita dah ada strategi, you pay to plan, you plan to fail. Apa benda ni? Allah dulu. Nombor satu Allah dulu. Sebab itu yang penting tuan-tuan, jangan selesa bila dipuji. Hamun kalau dipuji. Abu Musa al-Asy'ari cerita, Nabi pernah dengar satu orang dia puji orang lain, dan puji pula cara berlebih-lebihan. Nabi marah. Kata Nabi, ahlaktum au qata'tum zahra rajuli. Kata Nabi, engkau telah memotong punggung kawanmu. Hadis Bukhari Muslim. Orang tak faham apa makna potong punggung. Punggung tu kena potong. Umar Al-Khattab pun sendiri pernah mengatakan, al-madhu huwa dhabhu. Pujian yang melampau itu engkau sembelih orang. Pujian melampau. Kerana kata Umar, Nabi pernah pesan dalam satu riwayat, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang cerita, ada seorang dia puji orang depan Nabi. Puji bukan macam muji, macam jack. Orang puji ni setakat kita nak jack kereta kan, nak gaya tayar, setakat terangkat kereta jadilah nak mengeluarkan tayar. Ini 4 tayar ke atas. Dia punya puji la ilaha illallah. Ini dia jack. Ni bukan kipas dah aircon ni tuan-tuan, memang aircon betul. Ketika dia Nabi sound dia, wailaka qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika. Kata Nabi, celaka engkau. Engkau dah kerat leher kawanmu sendiri.
Sahabat kata, kerat apa ya Rasulullah, saya puji dia je. Awak punya puji melampau-lampau. Man kana minkum madihan akhahu la mahalatan falyakul ahsibu fulanan wallah hasibuh wala uzakki 'ala Allahi ahadan ahsibuhu kadza wa kadza in kana ya'lam zalika minhu. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang tak dapat tidak nak juga puji orang, berlapiklah di dalam percakapan kamu. Maknanya lapiklah, katalah wallahu a'lam, sebutkan Allah di dalam ucapan. Dia ni hebat ustaz, bagus orangnya, dia ni gini-gini, Allah izin, dia ada lapik cakap. Dia ni hebat ustaz, dia belajar masuk buat PhD masa tu tengah PKP, kelas tak boleh, pustakaan tak boleh, pakai Google Scholar dengan research gate je, tapi Allah izin dia. Kan lain, cakap tu ada Allah. Justru ingatlah kepada orang yang kerja suka muji-muji dan mengampu-mengampu, jangan puji benda tak wujud. Awak menyebabkan orang lain jadi susah. Jangan. Orang puji tanpa sebab, kena ambil tindakan. Kata Nabi, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab. Kalau kamu berjumpa dengan orang yang memuji-muji tanpa sebab, ambil debu sapu pada muka dia. Hadis Muslim. Macam contoh yang tengah live ni kan, kerjanya terbaik ustaz, tak apa yang terbaik, kita tak tahu. Terbaik ustaz, beres boh, terbaik boh, terbaik ustaz, mantap. Apa mantap? Puji apa kalau ada debu lomor pada muka? Tak boleh. Awak mesti berasal. Itu tak jadi puji. Semua bagi ni belakang. Kata Miqdad bin Aswad, Nabi pesan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsiya fi wujuhil maddahin turab. Nabi dulu perintah kami ambil tanah sapu kat muka orang yang puji tanpa sebab. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab pujian kita menyebabkan orang jadi ujub. Sedangkan ujub ni Allah tak suka. Tapi punca dia jadi ujub sebab kita puji. Tuan-tuan, pujian ini hanya Allah saja. Makhluk tak layak mendapat pujian. Kita kan dah janji, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah. Habis ustaz tak boleh puji orang? Boleh, lapis. Mesti mau lapis. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, mesti ada zikir. Itu pun masalah sekarang, orang sekarang gila pujian. Itu pula masalahnya. Buat benda sikit je, dia punya gembor-gembor dalam media sosial luar biasa sekali. Orang gila populariti ni ataupun asyuhrah ini dah menjadi buruan lah. Kalau kita tengok populariti, likes, follower ni memang menjadi buruan manusia moden. Saya gelarkan mereka ni penagih-penagih social currency. Penagih social currency ni dia ketagih nak dapat likes, komen, share, follow. Like, komen, share, follow. Ketagih. Lepas tu bagus tadi pengurusi mula majlis, terus dia buka majlis ceramah, senang. Setengah tempat saya pergi tuan-tuan, jangan lupa like, share, like. Ini bukan jual bandel, kelas pengajian. Like, share. Okey, kita tunggu selagi tak 100 view kita tak mula lagi. Awak jual bandel ke nak ceramah? Ini dia panggil penagih social currency. Apa masalahnya ada orang ke tak ada orang ke? Awak gila orang share. Jangan lupa share, share. La ilaha illallah. Janganlah begitu. Kelas kan? Dia memang sekarang ni orang memang gila nak dapatkan like, comment, share, follow ni. Penceramah pun sama, orang awam pun sama di luar. Yang penceramah tak apalah, dia ada ceramah, dia ada TikTok account, ramailah orang menengok. Yang orang entah berantah ni, buatlah video-video yang pelik-pelik, konten pun kita tak faham, asalkan dapatlah dia punya like, orang share. Terutama TikTok. TikTok kan boleh monetize. Dah tak ada live nak buat, dia buat live memandu kereta, membeli McDonald je. Pun ada orang ikut juga. La ilaha illallah, terbaik. Apa yang terbaik? Orang tu bawa kereta pergi drive thru, terbaik. Kadang tengok budak-budak ni, la ilallah. Jangan, kita terlampau nak mencari populariti ni. Ini bukan ciri orang nak menuju pada Allah.
buat video-video. Ada saya tengok video, saya tak ada kerja lah, dia ngetuk, there once was a ship that put to sea, the name of the ship was the Billy O T. The wind blew up her boat, deep down on blow, my bully boys blow. Who storming, the whalemen come to bring. Ada pula yang joget, masuk tangan gini. Kita tengok gila dah budak-budak ni agak. Lepas tu dia teka-teki, kenapa baju hijau ni masih di sini, dia pusing sini. Memang tak ada kerja kan? Memang tak ada kerja. Ada dimakan kat kedai, anak beranak. Shalala menzumara mamma mia mamma ritare fi yamiya gunatari mamma mia penajelu. Tua-tua pula tu. Dia nak bela tak tahu. Janganlah buat kerjaan gitu. Awak nak puji ke? Nak dapat penyokong ke? Tak payahlah. Jangan. Takut jadi ujuk je. Ujuk ni penyakit tu lah. Takut betul kita. Ujuk ni benda yang boleh merosakkan. Saya nak kongsikan di penghujung ini. Kalau kita tengok para ulama' dululah, mereka ni punya nak jaga daripada ujuk, daripada dipuji oleh orang, sampai mereka banyak buat amalan-amalan yang dia tak nak orang puji dia sangat. Sebagai contoh, Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah, pembantu dia kata, dia ni sepanjang malam dia semayang qiyamul lail. Tak ada orang tahu, lepas orang mati, dia mati baru orang cerita. Tapi dia punya tak nak orang tahu dia semayang malam. Bila nak dekat waktu fajar, dia pura-pura baring di tempat tidur dia. Sebab dia tak nak anak murid dia tahu bahawa dia tu dah semayang daripada pukul 3 tadi. Seluruh anak murid dia kata, tok guru kami azan kan baru dengar dia bangun, padahal dia dah semayang daripada malam tadi. Pembantu dia kata dia tak bagi cerita kepada orang. Ni boleh catat, lihat dicatatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilatu Awliya. Beramal tapi tak ada nak cerita ke orang. Sebab dia tak nak orang puji. Macam kita kan datang sembahyang subuh dan alhamdulillah masjid yang begitu indah. Kena cerita masjid ke cerita kaki semayang? Mana satu sebenarnya? Kaboy lah kaki semayang. Ini bukan cerita orang sini, orang Kuantan. Sini okey. Sini okey. Dulu kalau masjid negara kan dia ada live semayang Jumaat. Imam besar cerita orang memang nak cari depan, dekat kamera nombor 3, kamera yang dekat imam. Semayang kejap pandang kamera. Bila kamera lampu nyala je tunduk. Tak ada kan malas. Siap mesej dah. Ni kan buka TV 1, abang semayang soh depan belakang imam. Suka macam-macam pesen. Zaman itu tak ada media sosial. Zaman itu live TV tu kira wah tekong kiau, kalau kira satu kampung boleh kenal zaman itu. Sama juga diriwayatkan daripada Sulaiman bin Daud Al-Hashimi rahimahullah. Ulama dulu terkadang dia menyampaikan satu hadis. Dia sampai hadis tu dia rasa ikhlas. Kemudian dia sampaikan hadis yang sama tempat lain, dia rasa macam tak ikhlas pula. Dia terus bertaubat pada Allah. Sampai ke hadis tak ikhlas pun dia takut. Macam bila dia baca hadis, dia rasa macam nampak ni hadis ni dalam ni golongan yang disebut oleh Nabi, akulah orangnya. Terus dia rasa ujub. Dia orang sangat jaga. Ini boleh rujuk dalam banyak kitab Tahzibul A'mal, kitab Siyar A'lam Nubala dan banyak lagi. Itu jugalah para ulama dahulu, mereka berusaha. Misalnya kalau nak lalu di satu jalan, dia tahu kalau jalan tu ramai orang, dia akan mengelak untuk menggunakan jalan yang lain. Kalau dia tak nak bila orang lalu di situ, orang akan memanggil-manggil dia dengan gelaran-gelaran yang pelbagai, dia tak nak. Baik itu tuan-tuan sekalian, saya sendiri selaku penceramah kecil-kecilan adalah penceramah sikit sebanyak kesana kemari. Ada hari saya berceramah di depan orang-orang yang tawaduk ni, jam saya tak boleh nak bercakap. Saya walaupun bolehlah menyampaikan ceramah kat istana ke Perdana Menteri ke apa ke, tak ada masalah sangat lah, general ke apa tak ada masalah. Tapi jangan ceramah depan orang tawaduk, jam. Saya pernah sekali menyampaikan syarahan
di Masjid Syakirin KLCC. Macam tiba-tiba yang datang dalam majlis itu Dr. Surin Abdul Halim bin Ismail Pitsuan. Dr. Surin Pitsuan ni tuan-tuan, dia ni bekas fellow kehormat di Oxford University UK. Dia ni bukan calon-calon orang, bekas Setiausaha Agung ASEAN, bekas Menteri Luar Thailand, dianugerahkan 13 gelaran doktor kehormat. Sekadar menyebutlah, dia dapat daripada University of Bristol, Claremont McKenna College, UKM, UPM, Universiti Malaya. Dan dia juga adalah Tok Guru Pondok Bantan di Nakhon Sri Thammarat. Diplomat, bahasa Inggeris cakap macam orang UK. Hello love, come to the boss, got a lot of time to die. Tapi Tok Guru Pondok, bayang alimnya bahasa Arab, bahasa Inggeris. Saya tengok dia datang, Amma Ba'lu ya Amma Ba'lu. Aku nak cerita, rasa vaibah, rasa nak vaibah. Mula mikir literature review-nya mana, kita punya teorinya apa, jadi takut. Dia orang relax, tuan-tuan pun tak kenal, sini pun tak kenal, Dr. Surin Pitsuan, tapi baru je meninggal, Allah yarhamuh. Orang alim, tak tahu media sosialnya ada apa ke tidak, begitu warak sekali. Justru marilah muslimin muslimat sekalian, kita janganlah ujub dalam melakukan amal ibadah. Cuma Imam Izzuddin Abdul Salam dia menjelaskan bahawa amalan ini jangan kerana engkau takut nak ujub apa semua lalu engkau tak beramal. Jangan beramal, tak ada masalah, sebab kata dia ada amal ibadat yang disyariatkan untuk ditunjukkan. Contohnya azan, qamat, baca Quran secara jahar dalam semayang, khutbah Jumaat. Macam mana nak sorok, nak ikhlas macam mana? Azan boleh lagi lah sorok belakang ni, orang tak nampak siapa azan. Khutbah, takkan khatib nak duduk bawah kursi tu, amma ba'du wa ya ibadallah, macam ngapa bunyi, takut wujud. Itu tak cerdik nama. Memang amalan tu kena tunjuk. Azan, oh saya tak nak azan lah sedap-sedap ustaz. Ngau pula kau orang puji sedap kan wujud pula. Allah Akbar, Allah Akbar, lari orang. Bukan ni ngapa elong tak masuk. Elong lambat. No, azan je lah sedap-sedap. Ustaz katakan sedap wujud. Baik tu kena banyak zikir, bagi kurang sombong sikit. Oh sedap bila azan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Imam habis sembahyang, sedap tak imam jadi imam, khusyuk sembahyang. La haula wala quwwata illa billah. Tak, ya ke? Share, like. Jangan gitu. Share, like. Jangan gitu. Kena letak tasawuf sikit. Ada pula amalan kata Izzuddin Abdul Salam yang kalau diamalkan secara sembunyi lebih afdal daripada ditunjukkan. Contohnya kita membaca bacaan di dalam solat yang qiraat yang baca yang dalam solat asar dan sembahyang zuhur yang tidak disunatkan jahar. Jadi kita lebih baik dislowkan. Boleh baca zuhur kuat, tapi ada keadaan disuruh kita tidak menunjukkan. Ataupun berzikir dalam sembahyang, tuan-tuan berzikir subhana rabbiyal bihamdi, afdal disembunyikan. Boleh je nak kuat-kuat subhanallah alhamdulillah. Tapi orang tak khusyuk lah, dia ni la ilaha illallah. Orang lain berzikir juga subhana rabbiyal azim bihamdi subhanallah. Kuat je, digalakkan, disorokkan. Dan ada pula amalan yang terkadang disembunyikan pun bagus, disorokkan pun bagus. Apakah dia? Dua. Pertama sedekah, yang kedua dakwah. Sedekah tunjuk pun bagus, sorok pun bagus. Dan dakwah berdepan ni bagus, dakwah belakang pun bagus. Dua-dua pun bagus. Jadi kita yang lebih kenal diri kita, sama ada kita boleh selamat daripada ujub ataupun tidak. Kalau rasa tak selamat, buat sorok-sorok dulu. Kalau rasa okey, boleh zikir subhanallah, kontrol jiwa, maka bolehlah. Kalau orang nak puji ke apa, kita jadi dah kuat kita punya dinding kita. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sebagai kesimpulannya, dalam kita nak hijrah yang terbaik menuju Allah,
kita kena memilih satu metodologi yang boleh menyampaikan kita kepada destinasi yang kita nak sampai itu. Jadi nak sampai kepada itu ada banyak jalan yang kita panggil tarikat yang kita boleh pilih. Terpulanglah tuan-tuan nak memilih ikut diri tuan-tuan masing-masing. Ada orang ikut jalan keluar 3 hari, ada orang keluar 40 hari, ada orang dengan cara zikir ni, ada orang dengan duduk di masjid, macam-macam cara lah. Yang penting ada jalan yang cepat, ada jalan yang lambat, ada shortcut, ada yang pusing jauh dulu, terpulang. Janji kita sampai. Cuma nak sampai itu dalam perjalanan, jaga diri. Jaga diri. Ujub, sombong, ini kena buang. Barulah perjalanan tu sampai ke destinasi insya-Allah. Saya kira sekadar itu sajalah sembang-sembang malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita harap kepada muslimin muslimat jemaah dan juga para penonton kita di luar, kalau nak terus menyumbang, teruskan menyumbang, kerana insya-Allah di tingkat atas kita nak maksimalkan penggunaannya juga, tapi ada beberapa kemudahan yang masih belum lengkap lagi. Jadi kalau dapat diberikan sumbangan, bolehlah kita menceriakan lagi di tingkat atas kita insya-Allah. Sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.